Assalamualaikum kawan-kawan Projek Solo. Hari ni PS ke MTRT nak bikin servis fork dan servis CVT. Busy betul MTRT ni. Korang tengoklah fork aku ni dah leaking. Dah tak boleh nak main dah. Fork jadi kejung. Dan aku nak tukar sekali lah absorber belakang ni. Dah halang-halang ni kita bikin suspension jadi standard macam baru kan. Mana yang nak absorber lama aku ni boleh lah PM Roger. Aku nak let go murmur je. Yang ni untuk performance ada ngam. Kalau nak comfort pakai balik yang standard lah kan. Macam gitu. Macam biasa kita pakai minyak Eagle yang terbaru daripada France. Jadi aku ambil spek untuk skuter fully synthetic, ada POW dan Easter 5W40. Tengok masing-masing duk busy buat kerja. So kita biarkanlah diorang fokus dengan kerja kan. Sambil-sambil tu kita cari pot dulu geng. Ini menarik geng. Abang Aziz dah besarkan lagi markas MTRT ni geng. Tambah satu lot lagi ruang menunggu untuk pelanggan. Wow, selesa bye. Bolehlah lepak-lepak santai. Yang penting hati pelanggan kena jaga geng. Mantap MTRT. Apa lagi kita lentok sekejap sambil aku bayangkan apa yang mekanik MTRT tu buat mula-mula tukar minyak enjin. Lepas tu macam biasa servis CVT. Wah, dah bersih berseri-seri. Yang ni Zaim nama dia. Maka bermulalah membuka fork depan ni. Zaim nak operate dia. Yang ni seal baru kiri kanan. Dia buang semua keladak-keladak lama tu. Bersih-bersih kan? Tengok geng, berkerak. Maklumlah, dah 5 tahun pakai. Baru sekarang dia nak start leaking. Okey, Zaim dah nak pasang pula fork ni. Masukkan seal, ketuk-ketuk. Tengok Zaim buat step by step. Lepas tu taruh pula minyak fork. Kasih pam-pam sikit. Siap. Pasang balik kat motor. So yang ni aku lajukanlah sikit geng nanti korang bosan pula kan. Yang ni absorber lama. Tada! Dah masuk balik yang standard. Dapatlah sejam lebih nap. Ngam-ngam Zaim tengah fine tune semuanya. Alhamdulillah siap full servis CVT, tukar dan servis suspension. Baru ada ngam geng. Kos servis ni tak mahal. 100 lebih je. Korang punya fork yang dah buat hal tu eloklah datang MTRT ni kasih servis. Baik, semoga video ni bermanfaat dan kawan-kawan yang baru saja masuki channel Projek Solo, korang selamat datang dan jangan lupa follow, like, komen dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.